Apa hukum orang yang makan beras mahal tapi bayar zakat fitrah beras murah? Dari segi hukum, zakat fitrah itu sah, tertunai. Kerana yang perlu dikeluarkan ialah beras itu. Ada pun jenis beras itu, maka ini dia masuk dalam kategori apa yang lebih utama. Jadi kita kena bezakan antara ketetapan sah atau tidak dengan ketetapan mana yang lebih utama, mana yang afdal. Kalau dia dah keluarkan zakat fitrah itu dalam bentuk beras, maka zakat fitrahnya tertunai, zakat fitrahnya sah. Ada pun dari sudut mana yang lebih utama, mana yang afdal, tak dinafikan bahawa kalau dia mengeluarkan beras yang bagus, maka itu lebih utama. Itu pun ada perincian. Boleh saya kata, tak semestinya apa yang lebih mahal itu lebih utama. Tak semestinya. Saya boleh andaikan, tuan-tuan lebih tahu, bahawa masyarakat di sebuah tempat, dari segi jenis beras, kita ada beras biasa, beras wangi, dan satu lagi basmati. Basmati itu yang mahal. Tapi saya boleh mengandaikan bahawa ada kemungkinan bukan semua orang makan basmati. Mungkin ada yang rasa kekok atau tak gemar basmati itu, dia tak selesa makan. Jadi dalam keadaan itu, adakah tetap afdal untuk bagi dia basmati? Jawapannya tidak. Sebaliknya hendaklah diberi apa yang kaum fakir miskin itu suka, sama ada beras biasa, beras wangi dan sebagainya.